tengah malam-malam tiba-tiba kau dengar suara mak kau panggil nama kau daripada dapur, jangan jawab. Bukan sebab kau biadab, tapi kadang-kadang benda yang panggil nama kau tu bukan manusia. Dalam The Forbidden Files, diorang panggil benda ni Entity 002 The Voice Mimic. Entity 002 ni bukan hantu, tapi dia ni makhluk yang jenis yang suka duduk dekat dalam siling, tempat gelap, belakang dinding. Macam tu lah. Dia tak pandai bercakap macam manusia, tapi dia pandai meniru. Kalau dia pernah dengar suara mak kau, dia akan tiru suara mak kau. Kalau dia pernah dengar suara kawan-kawan kau, dia akan tiru suara kawan-kawan kau. Dan yang paling seram sekali, kalau dia pernah dengar suara kau, dia akan tiru suara kau. Kes pertama yang direkodkan terjadi dekat apartmen lama. Mangsa ni umur dia 19 tahun. Nama dia sudah dipadamkan, tapi kita letak nama dia sebagai Aiman. Malam tu Aiman seorang diri. Family dia semua dekat kampung. Dalam pukul 2 pagi, masa tu Aiman tengah baring dekat dalam bilik lah kan. Lepas tu, dia dengar macam ada suara mak dia panggil daripada dapur. Aiman! Aiman pun terus bangun. Sebab apa? Dia rasa macam, suara macam mak aku. Sama. Lembut dia sama. Intonasi dia sama. Tapi mak aku kat kampung. Lepas tu suara tu sambung lagi. Aiman! Makan dulu. Aiman pelik lah kan. Apa ni? Aiman pun terus ambil phone dia. Dia call mak dia. Lepas tu mak dia angkat. Memang betul lah. Mak dia dekat kampung. Tapi masa dia tengah on the call tu, tiba-tiba suara ada panggil lagi dekat dapur. Aiman, makan dulu. Mak dia dalam telefon tu tiba-tiba senyap. Lepas tu beberapa saat lepas tu, mak dia tanya dia, Aiman, siapa dekat rumah? Aiman tak jawab masa tu. Sebab apa? Masa tu makhluk tu tiba-tiba ada bunyi kuku dekat luar bilik. Macam tu lah. Dia dengar benda tu, phone dia terus terjatuh. Sebab apa? Takut sangat menggigil. Tapi tiba-tiba handphone Aiman berbunyi balik. Sebab apa? Mak dia call balik. So ringtone tu bunyi kuat gila. Aiman dah panik. Bila ringtone tu dah kuat, makhluk tu dengar. Makhluk tu terus masuk buka pintu. Dan lepas tu, mak dia hanya dengar suara anak dia teriak kesakitan. Dan mak dia dengar Entity 002 tu tengah makan anak dia. Pagi esoknya, diorang pergi cek. Tapi diorang tengok jasad Aiman tak ada. Lepas tu darah pun tak ada. Tak ada benda macam pintu pecah ke semua tak ada. Tapi hanya ada handphone dekat bawah katil. Sampai ke hari ini, kes Aiman ni diklasifikasikan sebagai kes orang yang hilang. So saya berharap korang berhati-hatilah lepas ni. Double check dulu kalau ada dengar orang panggil nama korang ke apa. Takut-takutlah bukan manusia.